Apa sebenarnya berlaku bila tekanan darah korang tak stabil? Bila tekanan darah korang naik, saluran darah akan jadi sempit, jantung kena kerja lebih kuat, darah susah nak jalan, korang mula rasa pening, sakit kepala dan cepat penat. Badan akan cuba lawan, tapi kalau dibiar, risiko untuk stroke dan masalah jantung makin tinggi. Tekanan darah tinggi ni bukan sekadar pening kepala, dia ganggu seluruh sistem badan. Bila tekanan kekal tinggi, saluran darah halus dalam otak boleh pecah. Itu punca stroke. Nak tahu macam mana nak elak stroke? Jom kita belajar sama-sama. Kalau nak tahu, bila jantung kena pam kuat setiap hari, lama-lama dinding jantung akan tebal, keras dan tak efisien. Buah pinggang pun terjejas. Bila darah tak cukup, fungsi penapisan terganggu, boleh bawa kepada kegagalan buah pinggang. Ramai orang tak sedar sebab simptom awal sangat halus. Tapi bila dah kena stroke ataupun serangan jantung, nak ubah, masa tu dah terlambat. So, apa korang boleh buat sekarang? Ambil bacaan tekanan darah secara konsisten. Kurangkan pengambilan garam dan makanan proses. Aktifkan badan, jalan kaki, naik tangga, buat kerja rumah pun cukup. Tekanan darah tinggi tak berbunyi, tapi dia merosak perlahan-lahan. Kalau korang mula jaga hari ni, korang bukan je selamatkan diri, korang jaga masa depan.